Tiga perkara yang orang Islam ingat halal tapi sebenarnya haram. Nombor 3, kanak-kanak turut terlibat. Pertama, mystery box. Konsep mystery box adalah di mana penjual menawarkan paket yang berisi barangan dengan jenis dan jumlah yang tidak diketahui oleh pembeli. Namun jual beli seperti ini diharamkan dalam Islam kerana salah satu syarat jual beli dalam Islam adalah tahu, di mana pembeli perlu mengetahui apa yang dibelinya. Konsep ini juga sama dengan penjualan kotak labubu, di mana pembeli tidak mengetahui dengan tepat apa yang mereka beli. Kedua, bela anjing dalam rumah. Anjing dikategorikan sebagai najis berat mughallazah. Kalau ia ada dalam rumah, ia akan menyukarkan umat Islam untuk beribadat. Kerana setiap kali terkena air liur, najis dan anjing, kawasan terkena perlu dibasuh 7 kali. Satu daripadanya air tanah. Malah membela anjing di rumah juga menjadi penyebab terhalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takut anjing, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, loot box. Loot box adalah kotak dalam permainan yang mengandungi pelbagai ganjaran secara random. Kotak ini biasanya dibeli menggunakan duit sebenar dan pembeli perlu mengharapkan nasib sama ada dapat item bernilai ataupun tidak. Disebabkan pengharapan kepada nasiblah, hukum membeli loot box diharamkan dalam Islam. Sekiranya loot box itu dibeli tanpa menggunakan wang sebenar, maka hukumnya harus kerana tidak mempertaruhkan sesuatu harta.